为提升民众对捐血重要性的认知，印尼慈济基金会携手居港市红十字会于6月8日星期日，在居港Balkomtek举办了一场爱心献血公益活动。慈济基金会联合居港市红十字会在Balkomtek举办了一场献血公益活动。本次活动由沙沟市区献血协调员 Mary Ona 主导。她表示，本次献血活动目标是募集100袋血液，主要捐血者为固定献血者，但也欢迎大众踊跃参与，人人皆可成为捐血者。美丽指出，通过此类活动，希望能提高社会大众对捐血重要性的意识，因为血液是每天都有人需要的重要资源。据悉，此类献血活动每3个月在居港市各区域轮流举行，每次设定不同的目标。Untuk target jumlah kantong darahnya berapa banyak sih? Yang disediakan 100. Tapi untuk saat ini sudah berapa banyak ya? Dari pagi sampai jam segini udah 20 lebih. Itu untuk pendonornya dari mana sih biasanya? Pendonor sih sebenarnya pendonor rutin ya, cuman karena kita juga ada pasang berita di depan kan, yang baca juga boleh, kadang ada yang datang. Tapi memang sudah ada pendonor rutin sih ya? Itu memang telepon ya? 与此同时，一位献血者Muhammad Rifat 表示，他已多次参与献血活动，并且每2个月固定一次。他表示，定期捐血不仅可以帮助他人，对自己的健康也大有裨益。Sudah 5 kali. Coba? 5 kali. 5 kali. Ini biasanya kalau donor darahnya berapa bulan sekali ya? Biasanya 2 bulan sekali sudah donor. Terus untuk kita donor darah di Yayasan Suci ini sudah sering atau baru sekali ini? Baru sekali. Baru sekali ini ya. Untuk jadi cak mana untuk pelayan dari yayasan ini cak mana untuk donor darah? Pelayanannya bagus. Terus ini kan kakak sering donor darah ya? Alasan utamanya untuk sering donor darah itu apa? Biasanya awalnya cuma dibawa diajak aja. Lama-lama kayak kurang kalau donor itu. Ilham Wahyudi, PAL TV.